Ada cakap apa ni kita pergi lagi tu. Weh, kau tak ni 15 Pro Max aku jumpa 450. Kilang punya direct terus supply. Serius lah? Murah tu. Asal murah sangat? Ni scam tu Min. Tak lah. Dia memang direct kilang ni. Direct kilang OEM. Min ni scam tu Min. Kau tak sibuk lah. Kau jela dengan aku sebab dapat harga murah. Kau nak juga kan? Jangan Min, jangan. Aku dah transfer dah. Kau tengok ni. Mana? Tapi satu tik lah pula. Aduh. Korang dapat noti telegram tak? STR. Pelik. Ni scam memang kan? Scam. Tak pelik, tak nama IC dengan tempat tinggal. Letak IC sekali. Jangan bagi dua TAC kau Min. Dah bagi dah ni. Okey je lah, okey je. Ni dapat noti. Oh. Tidak tu dia aku. Weh, mak kau buat korban tau ni. Buat lah. Jangan buat. Aku jangan korban. Ni barunya 1000 dapat 10 ekor. Gila banyak pahala weh. Lembu ke kucing tu? Ni betul, legit. Sebab dia minta TAC dengan kad bank. Aku tak percaya lah kena ni. Dah banyak kena scam. Baik dia buat korban dengan ihsan korban tu. Sebab ni baru betul 100% trusted. Paling selamat kau tahu tak? Kalau kau tak dapat video atau gambar, dia akan pulangkan balik duit kau. Dengar Kau selamat Min. Lambat lah dia cakap. Aku baru je bagi nombor pay account bank. Ni dapat kau. Hello cik, Assalamualaikum. tahniah. Ekor anda telah selamat dikorban. Terima kasih. Aku dah cakap lah dengan kau. Baik buang dengan ihsan korban. Bang, dia nak transfer bang. Min dah Min. Dia dah rembat tu duit kau Min. Dia solat ni Iman, sekejap lagi dia transfer lah.